Assalamualaikum dan salam sejahtera. Proses ketiga selepas pelantikan pentadbir permohonan perintah pembahagian di Mahkamah Tinggi Sivil. Jika si manti mempunyai harta yang melibatkan harta tidak alih seperti rumah ataupun tanah, maka proses terakhir untuk melengkapkan prosedur pengusaha harta pusaka adalah kita menguruskan urusan turun milik, iaitu menukar nama aset tersebut sama ada tanah ataupun rumah daripada nama si mati kepada nama waris yang layak sebagaimana perintah di pembahagian permohonan pembahagian harta ataupun distribution order. Jadi kebiasaannya pihak peguam akan membuat urusan tersebut di pejabat tanah yang berkaitan supaya perintah DO tadi, itu perintah pembahagian harta distribution order, itu kita bawa ke pejabat tanah, kita melalui proses untuk turun milik, tukar nama daripada nama si mati kepada nama waris. Maka setelah nama si mati ditukar kepada nama waris, maka selesailah proses pengurusan harta pusaka, maka tutuplah file. Jadi kita kena buat sampai akhir di mana harta tersebut ditukar nama daripada nama si mati kepada nama waris. Jadi dimulai dengan LA, DO dan akhirnya adalah turun milik di pejabat tanah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.